Bismillahirrahmanirrahim. Ayam, kacang panjang, besar merah. Acau. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Hari ini Rozek nak buat ayam masak pakpek ala Thai. Okey, jom kita start. Sahabat, jangan lupa dapatkan koleksi pisau dari Rozek. Cara yang dapatkannya boleh tengok dekat description, ada link website ataupun boleh dapatkan di kiri video ini. Terima kasih anda dapatkan. Jom kita masak. Rozek pakai sebelah ekor ayam, potong kecil-kecil. Ini Rozek pakai pisau prestige sesuai untuk potong ayam, potong ikan besar. Ini banyak dapat ni. 1, 2, 3. Ini potong 2. Ini buat 3. 1, 2, 3. Jom kita basuh. Basuh bersih. Tadi Rozek ada nampak dia ada bulu kan. Kau nampak, tarik buang. Rozek nak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat, Rozek kenalkan bahan-bahannya. Ini ayam dah siap basuh bersih, lumur dengan serbuk kunyit dan garam, kemudian goreng. Bahan ni kita perlu kisar, ada bawang besar, bawang merah, bawang putih, halia, kunyit hidup, lengkuas, belacan, cili padi merah, biji lada hitam, serbuk cili. Kisar lumat. Ini ada kacang panjang, serai, daun limau purut, cili besar, air asam jawa, kicap sotong dengan sos tiram. Itu sahaja bahan-bahannya. Kecilkan sikit bawang besar ni. Okay, masukkan semua ni. Belacan, serbuk cili, biji lada hitam, tambah air, kisar lumat. Okey, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan minyak untuk goreng ayam. Garam, serbuk kunyit. Gaul-gaul. Sedia untuk digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Rozek letak je semua. Goreng ayam sehingga masak. Pastikan bahagian bawah dah masak sedikit garing, baru kita balikkan. Rozek suka api macam ni. Dia garang. Okey sahabat, ini Rozek dah boleh balikkan. Okey, biar. Nanti kita angkat bila dah siap masak. Dah masak cantik dah. Dah boleh angkat. Alhamdulillah. Tinggalkan agak-agak untuk kita tumis bahan yang kita blend tu. Dah tinggal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bahan kita kisar. Tambah air. Tumis sehingga pecah minyak. Sementara tu, Rozek nak potong bahan-bahan. Serai ni kita ketuk. Okey. Daun limau purut ni, batang tengah dia tu tak nak. Sebab itu boleh bagi masakan jadi pahit. Ni tak nak. Ni je kita nak. Alhamdulillah.
Tumisan dah pecah minyak. Minyak dari atas tu, cili pun dah garing. Masukkan serai dengan daun limau purut. Pancuran air asam jawa. Kicap sotong. Sos tiram. Kacau-kacau. Bagi dia pecah minyak untuk kali kedua. Nak bagi bau-bau serai daun limau purut tu keluar. Okey, tunggu untuk kali kedua pula. Tepi-tepi tu minyak dah keluar kan. Maksudnya cili ni dah masak dah, tapi kita nak bagi lebih garing. Dah pecah minyak untuk kali kedua, dia akan jadi macam ni. Tambah air untuk kuah. Boleh adjust lah, suka pekat, tak perlu tambah air banyak sangat. Okey. Masukkan ayam. Kacang panjang, besar merah. Acau. Jangan lupa tambah garam dengan perasa. Macam ni dah boleh angkat dah. Jangan tunggu lama-lama, terus angkat. Alhamdulillah. Jemput makan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Ini dia potong kecil-kecil, jadi kena ambil dalam 2-3 ketul juga. Pakai sudu. Okey, 2 ketul kuah, kacang. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ni, kalau ramai-ramai family datang nak makan pak pet buat sendiri je. Dekat je mat. Wow. Bagi kameraman sikit. Makan macam banyak tak? Okay. Kan? Ayam dia jangan goreng terlalu kering. Nanti rasa tak syok keras. Ini masih ada lembut-lembut dia. Kalau nak enjoy makan, sahabat tengok tau. Dia makan tu meletup-letup kat mulut. Kacang panjang. Bahagian peha. Boleh tahan Dia punya kick dia tu. Papan tak air untuk nasi. Layan dia punya ada rasa tersendiri. Lepas tu campur dengan kacang. Memang layan. Rozek seorang makan 4 ketul saiz kecil. Sahabat goreng jangan kering tau. Bagi ada masih juicy-juicy ni. Sedap lah. Suapan tak air untuk sahabat. Bye-bye.